Okey, sekarang aku nak ajar macam mana untuk konkrit lantai ataupun tiang ataupun beam yang kuat. So, simen tu ada banyak grade lah. So, aku bagi grade yang senang. Grade 20, lepas tu 25, 30. Okay, ni biasa kalau grade 20 ni kita pakai untuk ground slab, lantai bawah. Ataupun driveway pun okey, tak ada masalah. So, nak tahu macam mana kita nak dapat grade 20 ni, kita ambil simen yang 50 bagnya tu, lepas tu pasir, okey, lepas tu batu, aggregate. Okey, lepas tu air. Tengok kucing aku ni sibuk pula dia nak belajar juga. Nak pergi mana? Okey. Kalau grade 20, kita pakai satu beg simen je, satu beg je. Yang 50 kilo. Okey, untuk grade 20 pasir pula, kita pakai 2 kereta tolak ataupun 200 kg punya pasir. Okey. Lepas tu batu aggregate ni, kita pakai 200 kilo. Ni 100, sorry. 100 kilo. Okey. Kalau air ni dalam 27.5 liter. So kat sini lebih kurang satu beg. Ini 2, 1 nisbah 2, nisbah 4. Macam tu. So ini untuk grade 20. Okay. 1 nisbah 2 nisbah 4. Air dia 27.5. Dapat tak? Grade 20. Okay ya.